Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam Perak Sentral 2030, salam PDD Liver JKN di Perak, salam buat Jemaah Target ke arah PDD Bangan Datuk Bersatu Indonesia, insyaAllah, yang berusaha, Puan Hajah Kasmeti binti Katiman, pegawai pendidikan daerah Bangan Datuk, para timbalan di rakan-rakan SIP Plus, rakan-rakan SISC Plus, rakan-rakan penolong pegawai pendidikan, rakan-rakan HKP serta anak-anak pelatih industri. Apakah yang nak kita buat selepas habisnya bulan Ramadan? Kalau pada bulan Ramadan kita macam-macam kita laksanakan ibadah, kita menambahkan ibadah kita, maka apa yang kita nak buat selepas bulan Ramadan? Jadi sebabnya pada hari ini tajuk tazkirah yang ingin saya bawa, yang ingin saya sampaikan kepada rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, untuk diri saya dan untuk diri rakan-rakan, apa yang kita nak kena buat selepas berakhirnya bulan Ramadan yang nak kita sambut pada bulan Syawal. Baik. Yang pertama ialah kita perlu pupuk diri kita supaya ada rasa syukur, ada rasa sabar dalam kehidupan seharian kita. Itu yang pertama. Didikan pada bulan Ramadan ini, perkara yang pertama sekali ialah kita kena pupuk diri kita untuk rasa syukur dan sabar dalam kehidupan. Kerana apa? Setelah sebulan kita berpuasa, kita sepatutnya rasa syukur. Ya Allah, aku syukur padamu ya Allah kerana aku telah dapat menyelesaikan ibadah puasa sebulan Ramadan. Itu perlu ada. Kita perlu pupuk rasa syukur. Bersyukur setiap amalan yang kita buat ni, kita bersyukur. Dan kita mohon ampun pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan amalan yang baik kita buat ini mendapat ganjaran, mendapat redha daripada Allah Ta'ala. Itu yang pertama, rasa syukur. Begitu juga kita perlu tanamkan rasa sabar. Selepas bulan Ramadan, kalau bulan Ramadan ini kita sabar, menjaga tingkah laku kita, menjaga mulut kita, menjaga pandangan kita, daripada melihat perkara-perkara yang tidak baik, daripada berkata perkara-perkara yang tidak baik, mengumpat orang, kita jaga, kita sabar. Bila nak ngumpat je, astagfirullahaladzim, aku bulan puasa ni. Jadi kita perlu pastikan pada diri kita, selepas bulan Ramadan, kalau bulan Ramadan kita dah semakin kurang mengumpat, diharapkan selepas Ramadan, ianya menjadi satu tingkah laku yang permanent, yang istiqamah, untuk kita laksanakan. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, kalau dalam bulan Ramadan kita sangat rajin beribadah. Kalau hari-hari itu kalau tak tadarus tak boleh. Kalau baca Quran, kalau tak hari-hari tak boleh. Bulan Ramadan ringan je kita baca Quran, ringan je kita berzikir. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullahal azim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la haula wala quwata illa billahil azim. Ringan je mulut kita, senang je kita nak beribadah pada bulan Ramadan. Itu sebabnya kenapa apabila kita telah laksanakan amalan-amalan yang sebelum Ramadan, pada bulan Ramadan kita laksanakan, bermulanya Syawal kita perlu terus istiqamah, kerana bulan Ramadan itu mengajar kita, melatih kita untuk melakukan banyak kebaikan. Maka kita perlu istiqamah dengan melaksanakan ibadah-ibadah, amalan-amalan sunat yang kita lakukan, bermula pada bulan Syawal. Yang ketiga, pada bulan Ramadan, sebelum kita menunaikan salat Idul Fitri, kita diperintahkan untuk melaksanakan zakat fitrah. Kita perlu ingat, zakat fitrah adalah wajib. Wajib untuk kita laksanakan. Kenapa Allah Ta'ala mewajibkan amalan zakat? Tidak lain tidak bukan, tuan-tuan, adalah untuk mengajar kita supaya kita tidak tamak pada harta dunia yang Allah Ta'ala berikan pada kita.
supaya Allah Ta'ala nak mengajar kita supaya rasa ingin memberi kepada orang lain. Itu hikmah yang sangat besar. Itu sebabnya kenapa zakat itu diwajibkan. Jadi mudah-mudahan pada bulan Ramadan, kalau kita suka memberi, walaupun sedikit, walaupun RM1, ringan je tangan kita kan. Kalau kita pergi masjid, nampak tabung tu ringan je kita keluar RM1 atau RM2 atau RM3, ringan je. Jadi itulah yang kita kena amalkan. Selepas selesai sahaja kita melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan ini, kita teruskan amalan itu. Kita teruskan. Baik. Yang keempat, apakah perkara yang keempat seterusnya menjelang Syawal ini? Iaitu dengan kita memupuk silaturahim. Kita pupuk silaturahim antara kita. Kita eratkan hubungan kita. Kalau kita di dalam pejabat ini, kita eratkan hubungan kita antara satu sama lain. Itu antara salah satu daripada apa yang perlu kita lakukan ketika bulan Syawal dan bulan-bulan seterusnya. Yang mana amalan ziarah menziarahi ini perlu menjadi satu keperluan sebenarnya untuk mengeratkan hubungan silaturahim. Bawalah anak-anak kita menziarahi orang-orang yang lebih tua, saudara mara yang lebih tua. Sebab apa? Zaman-zaman sekarang ini, generasi yang ada sekarang ini, anak-anak kita lebih suka tengok handphone, lebih suka tengok TV. Jadi kita sebagai mak bapak, orang yang tua ni, kita ni yang sebagai mak, sebagai bapa, ajar anak kita untuk ada sifat saling ziarah menziarahi, bermaaf-maafan. Sebab apa? Sebab inilah peluangnya. Inilah peluangnya untuk kita bermaaf-maafan. Inilah peluangnya untuk kita pergi ke rumah orang. Zaman sekarang ni tak macam zaman dulu. Kalau zaman dulu bila-bila masa je boleh datang ke rumah orang, ke rumah saudara mara. Zaman sekarang dia jadi pelik pula kalau kita datang tiba-tiba. Apa ni? Zaman sekarang. Jadi inilah peluang kita. Pada bulan Syawal inilah peluang kita untuk kita ziarah menziarahi, saling bermaaf-maafan. Kalau ada pertikaian, pertelingkahan, persengketaan antara kita adik-beradik, antara kita kawan dengan kawan, antara saudara mara, pada masa inilah peluang kita untuk kita bermaaf-maafan. Lapangkanlah dada kita apabila orang memohon maaf kepada kita. Lapangkanlah diri kita apabila orang menyatakan kesalahan untuk meminta maaf kepada kita. Lapangkanlah hati kita. Dan kita juga berlapang dadalah untuk meminta maaf kalau sekiranya kita melakukan kesalahan. Inilah peluang kita. Pada bulan Syawal inilah merupakan peluang kita untuk kita mengeratkan silaturahim. Mungkin ada di kalangan kita ni, mungkin ada persengketaan dengan adik-beradik. Pada masa inilah kita buang yang keruh, ambillah yang jernih. Perkara yang kelima ialah kawal diri. Kawal diri supaya tidak berlebihan. Ini menjadi satu cabaran kepada kita. Kawal diri supaya tidak berlebihan. Jadi pada bermulanya bulan Syawal ini, kawallah diri kita supaya kita tidak berlebihan. Banyak perkara-perkara yang kita ni melampaui batas, terutamanya dari segi sifat, iaitu sifat marah. Kita kadang-kadang kita tak mampu nak kawal diri kita. Tapi percaya, nampak tak tuan-tuan? Apabila bulan Ramadan, banyak sifat-sifat yang buruk kita dapat kawal. Jadi itu sebabnya kenapa apabila bermulanya Syawal, kita teruskan. Jadi pada bulan Ramadan ini kita telah berjaya mengawal sifat-sifat kita yang tidak baik. Bawalah ia, teruskanlah ia. Jadikan Syawal itu sebagai tempat di mana pada bulan Ramadan kita praktikkan, pada bulan Syawal dan seterusnya kita amalkan. Walaupun Syawal ini adalah hari untuk bergembira, kita kena pastikan diri kita dan ahli keluarga kita supaya tidak berlebihan dalam berbelanja, terutamanya daging sepatut 2 kilo, 10 kilo beli. Itu berlebihan. Atau bersukaria, terlebih-lebih bersukaria.
Sebab memikirkan bulan kemenangan tu, terlebih-lebih kita bersukaria. Jadi Islam ini mengajar kita dalam kita melayani bulan Syawal ini. Islam mengajar kita untuk bersederhana dalam semua perkara. Ya, jangan sampai kerana kita terlalu seronok berhari raya, kita lambat melaksanakan solat. Sebab seronok sangat menziarahi ahli keluarga, Zuhur pukul 1.30, pasal bergaya punya hal, dekat pukul 4 baru kita solat. Jadi itu kita kena jaga. Salahkah kita menziarahi sanak saudara? Tidak salah, tetapi kita kena pastikan yang lebih utama itu kita dahulukan. Ya, kerana seronok kita pada hari raya, kita lupa batas-batas pergaulan. Kerana seronok kita pada hari raya, kita lupa menghormati hak orang lain. Contohnya ketika membawa kenderaan di jalan raya. Ya, kalau sebelum ni orang buat salah kat jalan raya, pada bulan Ramadan, kita istighfar, Astaghfirullahaladzim. Dia potong kiu, Astaghfirullahaladzim. Bila dah lepas bulan Ramadan, hilang Astaghfirullah. Jadi itu dia. Baik, perkara yang keenam adalah istiqamah dalam kebaikan. Antara amalan yang terbaik yang Nabi sayang ialah kita istiqamah dalam melaksanakan sesuatu. Ya, istiqamah dalam kebaikan itu bukan hanya sekadar kita istiqamah melaksanakan amalan-amalan khusus, tetapi kita kena ingat istiqamah itu juga adalah istiqamah dalam melaksanakan kerjaya kita. Jadi itu sebabnya kenapa pastikanlah diri kita, kalau bulan Ramadan kita istiqamah dari sudut yang menguruskan masa. Kita tahu bagaimana menguruskan masa. Menguruskan masa kita masak, menguruskan masa, kita uruskan masa ketika kita solat, ketika kita beribadah, kita uruskan masa ketika mana kita melaksanakan tugas-tugas kerja harian hakiki kita. Begitu jugalah kita bawa, ya, kita bawa semangat Ramadan yang kita cintai pada tahun ini, kita bawa dia ke bulan Syawal hinggalah ke bulan-bulan yang seterusnya. Semoga Syawal ini menjadi titik tolak untuk kita menjadi insan yang lebih baik daripada sebelum. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini mengajar kita untuk jadi manusia yang terbaik, lebih baik sebelum Ramadan. Dan kita mohon pada Allah Ta'ala, ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala sampaikan kita pada bulan Ramadan yang akan datang. Itu saja ucapan daripada saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.